maknanya betul-betul kita berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dan berpanjangan istiqamah kita itu sehinggalah ke akhir hayat kita nanti insyaallah. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah taala sekalian, pada awal Ramadan hari itu tazkirah saya ada menyentuh berkaitan dengan kejadian manusia yang dilengkapi dengan unsur-unsur yang empat: jasad, roh, akal dan juga nafsu. Dan saya sebut juga berkaitan dengan maratibun nafs, peringkat-peringkat nafsu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadilah kita manusia, dan Allah Ta'ala ciptakan manusia itu untuk yang pertama supaya kita ini boleh melakukan amal ibadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah juga menyuruh kita supaya menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan manusia itu juga Allah Taala ciptakan supaya kita ini mengimarahkan, memakmurkan bumi ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia ini dengan beberapa panggilan. Ada yang dipanggil di dalam Al-Quran, Allah memanggil kita dengan panggilan Al-Insan. Antara lain Allah Ta'ala sebut, selalu kita dengar dalam Quran ini banyaklah perkataan insan, insan. Pagi Jumaat imam kita akan baca suratul Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Insan ini apa tuan-tuan? Insan maknanya ialah, kalau kita anak-anak kita yang mengaji sekolah Arab, sekolah agama ini, kalau dia mengaji istiqamah sampai habis kata 5, kata 6, dia akan mengajilah satu ilmu namanya ilmu mantiq. Ilmu mantiq ni antara tajuk yang diajarkan di dalamnya ialah bagaimana nak membina ta'rif, definisi. Bila diajukan soalan, contohnya dalam ilmu mantiq ni ditanyakan ma huwa al-insan, ma huwa al-insan, manusia itu apa? Jadi kalau kita belajar dalam ilmu mantiq ni, dia kata manusia itu ialah hayawanun natiq. Hayawanun natiq, hidupan sejenis hidupan yang berkata-kata. Natiq juga maknanya ialah yang berakal. Jadi maknanya apabila disebut manusia itu al-insan, ma huwa al-insan? Insan adalah hayawanun natiq, hidupan yang berkata-kata, yang berakal. Karena itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang apabila Allah menyebut perkataan insan di dalamnya, biasanya ayat-ayat itu berkisah tentang perkara-perkara yang memerlukan kepada akal kita untuk berfikir dan proses. Cuba tuan-tuan balik rumah, buatlah satu homework. Cuba tengok ayat-ayat Quran yang berkaitan yang Allah sebut al-insan. Biasanya ayat-ayat itu ialah ayat-ayat yang Allah suruh kita gunakan akal fikiran kita. Okey? Maka al-insan itu jenis makhluk yang ada akal. Dalam Quran juga Allah menyebut manusia ni dengan panggilan Bani Adam. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Biasanya apabila Allah menyebut Bani Adam, anak-anak Adam ini, ayat-ayat yang menyebut tentang Bani Adam adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan memperingatkan manusia tentang asal usul kejadiannya. Kita ni manusia ni daripada Nabi Adam. Kullukum min Adam. Semua kamu manusia ini adalah daripada Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu daripada tanah. Kalimat Adam itu sendiri, kalimat Adam itu sendiri memang datangnya daripada kalimat Adamatil ard. Adamatil ard maknanya ay turabuha, tanah bumi. Sebab dinamakan Adam itu kerana dia dicipta daripada tanah. Jadi sebab itu nama dia Adam. Jadi Adamatil ard maknanya tanah bumi.
Jadi Nabi Adam maknanya Nabi orang yang dibuat, makhluk yang dibuat daripada tanah, Adam. Baik. Bila Allah sebut Bani Adam, satu Allah memperingatkan manusia. Biasanya ayat itu memperingatkan tentang kejadian asal-usul manusia, iaitu daripada Nabi Adam dan sebagainya. Yang kedua, biasanya apabila Allah menyebut tentang Bani Adam, Allah Subhanahu Wa Taala nak memperingatkan kepada anak cucu Adam, siapakah yang telah menyebabkan Sayyidina Adam itu dikeluarkan daripada syurga. Siapa dia? Siapa dia yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari syurga? Syaitan yang rajim. Iblis lah, syaitan lah. Jadi ayat-ayat yang selalu Allah sebut Bani Adam itu adalah ayat-ayat yang memperingatkan tentang perseteruan, permusuhan manusia ini dengan iblis, dengan syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah kami telah peringatkan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, jangan kamu menyembah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas nyata. 2. 3. Allah Ta'ala juga memanggil manusia di dalam Al-Quran dengan panggilan Bashar. Bashar ini maknanya ialah manusia, makhluk yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Manusia orang yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dia ada sifat dia tersendiri. Manusia ni dia ada sifat dia. Dia ada panas, dia ada sejuk, dia makan, minum, dia tidur, dia berumah tangga, dia marah, dia sejuk, dia macam-macam. Itu sifat manusia. Okay? Itu basyariyah, kemanusiaan. Ada sifat manusia biasa. Sebab itu Allah Ta'ala apabila menyebutkan tentang Bashar ini, Allah memperingatkan kepada Nabi SAW apabila Allah memerintahkan Nabi bagi tahu kepada orang-orang yang menentang baginda, yang mempertikaikan ajaran baginda. Nabi kata, Allah Ta'ala suruh kepada Nabi, suruh kata kepada mereka, Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ni pun manusia, sama macam kamu. Kamu makan, saya makan. Kamu tidur, saya tidur. Kamu main, saya main. Kamu jalan, saya jalan. Kamu demam, saya demam. Kamu sihat, saya sihat. Lagu itulah. Bezanya ialah yuha ilayya. Bezanya ialah Nabi kata, aku adalah orang yang diberikan wahyu. Kerana itu Nabi menjadi Nabi dan Rasul, karena mendapat wahyu. Jadi Bashar itu ialah manusia biasa. Yang terakhir, ada banyak lagi, saya tak mahu sebut lah banyak, dan tak mahu apa sendirilah kan. Yang keempat, Allah Ta'ala suka sebut manusia ni dengan panggilan An-Nas. An-Nas, kita selalu baca lah, ya ayyuhan nas, qul a'udhu birabbin nas, dan sebagainya. Apa dia An-Nas? An-Nas ini merujuk kepada satu makhluk yang hidup di dalam komuniti. An-Nas ialah satu makhluk yang tidak boleh hidup secara sendiri. Dia mesti ada pergantungan dengan sesama makhluk. Itu An-Nas. Bila sebut An-Nas, maknanya menggambarkan tentang manusia itu satu makhluk sosial yang dia tak boleh duduk sendiri, dia mesti kena duduk dalam masyarakat. Kita tidak boleh bergantung pada diri kita semata-mata. Hidup kita ni semuanya bergantung sesama manusia, bergantung kepada orang lain. Kita tak boleh bina ataupun tak boleh hidup secara bersendirian. Untuk sempurna hidup tak boleh sendiri. Sunnatullah, ketetapan Allah, begitulah manusia. Saya bagi contoh. Biasanya saya bagi contoh kita buka puasa tadi, nasi ayam. Contoh nasi ayam, tuan-tuan, nak bagi jadi nasi itu saja tak nak sampai pada kita. Berapa ramai orang yang terbabit dalam menjayakan nasi ayam itu. Betul? Nak jadi nasi itu daripada beras, daripada padi, tanam padi, orang lain tanam. Daripada dah jadi padi dah, orang lain yang tuai.
Daripada tuai itu bawa ke kilang, orang lain yang bawa pergi kilang. Daripada kilang packing, daripada ditanam di Perak, di Kedah, di Perlis, tiba-tiba bertukar menjadi beras import, itu pun kerja orang lain. No? Banyak proses-proses dia. Taklah nak sampai beras itu pada rumah kita ataupun kedai orang yang masak itu. Nak jadi beras itu saja, nak bagi jadi nasi pun banyak pihak yang terbaik. Tak kira ayam lagi, daripada belah, daripada telur, daripada lebay lah disembelih, nak jadi kepada nasi ayam sepinggan yang kita makan itu bergantung kepada banyak tangan manusia. Jadi mustahil manusia itu dia seorang-seorang dia saja bergantung untuk diri dia sendiri. Baju yang kita pakai daripada benang sampai dia yang buat sampai daripada jadi baju, begitulah seterusnya. Maknanya manusia ini dia kena jadi an-nas. An-nas maknanya manusia yang hidup dalam masyarakat. Jadi siapakah di kalangan manusia yang hidup dalam masyarakat ini yang paling baik? Yang tu yang kita nak jadi itu. Dalam satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Tengok Nabi guna perkataan apa? An-nas. An-nas kita sebut tadi dia mesti ada komunikasi antara dia dengan manusia yang lain. Dia mesti kena hidup dalam komuniti. Dia tak hidup seorang-seorang. Khairun nas ataupun ahabbun nas ila Allah, sebaik-baik ataupun manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah anfa'uhum linnas, manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang yang paling Allah cintai, tak lain dan tak bukan kita kena jadi orang yang ada function dalam masyarakat. Tak boleh jadi keras sumbang, tak boleh kita duduk rumah kita saja, tak boleh kita tak bergaul dalam masyarakat, tak boleh kita tak duduk dalam masyarakat, tak main tolong masuk pinggan mangkuk, tak tolong gotong royong, tak main tak kenal jiran, tak boleh lah dulu. Kita bukannya keras sumbang. Kalau bercita-cita nak jadi keras sumbang, tak apalah. Tapi nak buat macam mana, dah takdir Allah, kita manusia. No? Bila kita manusia, kita kena hidup dalam masyarakat. Kita kena kenal masyarakat. Siapa dia tu imam, siapa dia ketua kampung, siapa dia ketua JKK, PM, PKK, MPSB, ikut segala. Kita kena kenal supaya kita hidup bermasyarakat. No? Kita tak boleh nak hidup seorang. Jadi dalam kita hidup bermasyarakat, orang yang paling Allah cintai ialah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi orang yang paling function sekali dalam masyarakat dialah orang yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang sekali. Kemudianlah hadis itu juga Nabi SAW menyebutkan tentang wa khairul atau wa ahabbul a'mal ila Allah, dan sebaik-baik ataupun secinta-cinta amalan yang paling Allah cintai ialah apa dia amalan yang paling Allah cintai? Sururun yadkhuluhu fi qalbi muslimin, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Jadi tuan-tuan, relate tak dengan Anas tadi? Sangat relate. Maknanya kalau Nabi cakap tu memang dalam konteks Allah Ta'ala paling cintai orang yang paling banyak bermanfaat pada masyarakat, dan amalan yang paling Allah cintai ialah memasukkan kegembiraan dalam hati orang Islam. Kalau kita boleh menolong orang, kita membantu orang, kita memberikan manfaat pada masyarakat, kita adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Kita adalah melakukan orang yang melakukan amalan yang paling Allah cintai. Yang memasukkan ke dalam hati orang Islam itu apa dia? Kegembiraan. Satu lagi dalam hadis itu juga Nabi SAW sebut, saya nak bagi laju ni, masa saya tak mahu lama. Satu lagi yang disebut oleh Nabi, yang ni saya nak sebut supaya kita boleh ambil perhatian dan juga kita rebut perkara ini, sebab kita dah tinggal 4 hari je lagi tuan-tuan. Tu pun kalau tak terkejut. Kalau terkejut, raya terkejut jenuh. Baik. Apa dia lagi yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis itu, iaitu Nabi kata wala an amshi ma'a akhin li ahabbu fi hajatihi
ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW, demi sesungguhnya saya keluar untuk menunaikan hajat saudara saya. Keluar dengan saudara saya untuk menunaikan hajatnya. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada saya beriktikaf di dalam Masjidin Nabawi ini selama sebulan. Atau maknanya mudah faham ialah, siapa yang keluar menunaikan hajat saudaranya, dia tunaikan hajat saudaranya itu, memerlukan bantuan, dia pergi bantu, memerlukan pertolongan, dia pergi tolong. Kita tunaikan hajat orang, kata Nabi, itu mendapat pahala yang lebih banyak di sisi Allah daripada beriktikaf di dalam Masjid Nabawi sebulan. Tak boleh iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, sampai mati tak boleh, kan? No? Tak mati tak boleh lah, insya-Allah memang tak boleh lah. Tapi dia boleh buat tu, main jumpa saya, Ustaz, sebulan saya buat main, saya dah pergi 5,000 Allah. Tapi syarat dia kena 30 hari duduk dalam Masjid Nabawi, tak keluar. Keluar hanya makan dan qada hajat saja. Boleh buat aman. Tuntut kat saya 5,000. Saya pergi tempoh 20 tahun. Kalau saya hidup, ya. Saya pun nak pencet 20 tahun ni, masa tu duit ada, tak apa, dekat 5,000 okey ya. Saya ada Allah Ta'ala sekalian. Peluang tu nak dapat payah. Jadi macam mana nak dapatkan pahala yang Nabi kata lebih baik daripada i'tikaf dalam Masjid Nabawi sebulan lamanya, ialah kita keluar menunaikan hajat saudara kita. Saya sebut di Mesir, tuan-tuan, 4-5 hari lagi kita nak raya dalam masyarakat kita, dalam orang kampung kita, dalam taman kita, komuniti kita. Barangkali ada lagi yang belum membuat persiapan untuk raya, khususnya mereka-mereka yang susah. Kita nampak macam senang tu kan? Takkan ada orang susah pun dalam kuliah utama ni. Kadang-kadang ada orang susah, dia berlakon macam tak susah. Sebab nak meminta-minta pada orang, merendahkan maruahnya. Tapi susah tak? Susah. Susah, kita tak tahu. Tambah pula kalau memang ada dalam masyarakat kita yang baru ayah dia kematian ayah, anak kecil-kecil lagi. Tuan-tuan, nak raya ni tuan-tuan, kalau kita hak tua-tua ni tak pakai baju raya, it's okay. Boleh lagi pakai baju raya tahun sudah. Abang tak mau beli baju raya ke? Baju raya tu sudah pun elok lagi. Kita okey je. Tapi geng balik je kat lama. Kan? Belilah baju tu, baju baru, duit banyak dah. Kita baju tu tahun lepas boleh pakai lagi. Belilah. Kalau ikut tu pakai takbir dah ni, kan? Kita okey je, semua suruh. Kan? Baik. Tapi tuan-tuan, kalau budak-budak tak pakai baju raya, ada raya kan bagi dia bang? Tak ada raya, tak ada makna. Budak-budak ni kalau tak ada baju raya, tak ada makna lah bagi dia bang. Tanya pada dia bersama tak beli baju raya, nak beli macam mana? Mak saya berniaga pun kadang hujan, kadang berniaga, kadang tak berniaga, ada duit, tak ada duit. Jadi mengatakan orang susah yang perlukan kepada bantuan. Tuan-tuan, kita cuba cari tengok selak-selak lah dalam masyarakat kita ni, no? Dan cari, kita akan jumpa kalau kita cari. Ada. Kita bagi bantuan kepada mereka, kita akan dapat 3 perkara. Satu, kita jadi orang yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat, kita jadi orang yang paling Allah cintai. Kedua, bila kita beri bantuan kepada mereka ini, kita dah memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin, dalam hati orang Islam. Ketiga, kita dapat pahala lebih daripada kita beriktikaf selama sebulan kerana kita menunaikan hajat saudara kita. Kita yang dirahmati Allah, ruang untuk kita buat amal ibadat kita yang mendapatkan ganjaran berganda-ganda ini tidak begitu lama nak mengakhiri musim baca Quran, pesta ibadah bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari je lagi. Ada orang bergembira sebab orang tak payah puasa dah. Ada orang sedih sebab ruang ataupun peluang untuk nak menggandakan amal ibadat dan dapat pahala lebih itu
dah nak habis. Jadi terpulanglah kepada imam masing-masing. Apapun pada malam ini saya dah bagi tips kepada kita untuk menjadi orang yang dapat 3 perkara sekaligus berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Jangan bimbang, hadis itu adalah hadis yang sahih. Hadis itu adalah hadis sahih. Kadang sebut juga disahihkan juga oleh Al-Albani bagi penganut-penganut mereka ni kan. Mereka oh ada nama itu, okay, saya percayalah. Memang tak ada nama itu pun memang hadis itu hadis sahih lah. No? Jadi status hadis itu adalah hadis sahih. Jadi kalau kita beramal dengan hadis tersebut, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan pula kita akan dapat gandaan daripada apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu tazkirah kita. Saya tahun ni tazkirah saya yang pertama dalam bulan Ramadan tahun ni ialah pada malam ketiga Ramadan di sini. Dan tazkirah terakhir saya Ramadan tahun ni adalah tazkirah saya malam ini. Lepas ni 4 malam ni saya tak ada tazkirah dah. Dan jangan 2 pagi saya tak mau kan. Saya pun tak ada habuan untuk saya juga dulu ni. Saya habis di sini. Tazkirah kita untuk bulan Ramadan ni tahun ni saya habis di sini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan maafnya tuan saya sampai lambat sikit dah hari ni sebab kami ada majlis iftar buka puasa di sekolah. Saya pencut juga tadi tuan-tuan, alhamdulillah sampai sempat bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan keinginan saya untuk menyampaikan hadis yang dinyatakan tadi adalah merupakan salah satu peluang untuk Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesedaran agar kita ambil peluang yang masih ada ini untuk kita dapatkan ganjaran yang terbaik berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Allah menerima semua amal ibadat kita dalam bulan puasa di bulan Ramadan ini, dan Allah panjangkan istiqamah kita dalam amal ibadat sehinggalah ujung ataupun akhir hayat kita nanti, insya-Allah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dan kekurangan itu zahir pada diri seorang hamba. Aku berkata hadza, astagfirullah wa atubu ilaih.